beza girdle baru dengan girdle lama. Fabric girdle kerengga ni yang mana kalau korang yang dah beli, korang dapat bezakan. Pegang je, fabric dia lebih tebal berbanding girdle kerengga yang lama. Getah dia memang mencengkam habis korang punya pinggang. And kalau korang nak comparekan daripada segi sizing, you guys nampak tak? Dekat tangan baby sekarang ni ada dua girdle. Dua-dua ni adalah size yang sama. Yang itu size large, XL 2XL. Tetapi korang boleh tengok yang warna purple ni lebih kecil daripada warna hitam. Walaupun size yang sama. Kalau tengok ukuran dia tetap selari sama. Tapi kalau korang tengok betul-betul, girdle kita yang warna purple ni lebih panjang. Okay, korang nampak tak? Lebih panjang berbanding girdle hitam. Dan yang paling best girdle ni, of course kita menggunakan fabric yang sangat berkualiti dan memang premium habis. Dekat sini you guys boleh nampak yang bawah ni dengan yang atas. Yang atas nampak tak? Orang cakap apa, fabric dia lebih bergetah, lebih fit, nampak lebih gemuk-gemuk. So dekat sini korang boleh nampak kita punya fabric yang premium, memang betul-betul premium, lebih gigit korang punya body tu. And kita punya girdle ni juga yang baru ada logo di bahagian perut.